Adakah anda tahu bahawa terdapat satu senaman yang begitu mudah, begitu asas, yang boleh anda lakukan sambil duduk di kerusi anda hanya selama 60 saat dan ia berpotensi untuk memulihkan kejelasan otak anda ke tahap yang anda fikir telah hilang berdekat lamanya? Dengar baik-baik. Saya bukan bercakap tentang sihir. Saya bercakap tentang fisiologi tulen. Saya bercakap tentang satu kaedah yang sudah digunakan secara rahsia oleh ribuan datuk dan nenek untuk memulihkan ingatan mereka, untuk berjalan dengan keyakinan seperti pokok oak dan berfikir dengan ketangkasan seseorang yang 30 tahun lebih muda. Ini serius. Pakar neurologi paling berprestij di dunia telah mengesahkan bahawa keplastikan otak tidak mati dengan usia. Ia hanya tidur. Dalam lebih 25 tahun pengalaman perubatan saya telah melihat perkara-perkara yang boleh membekukan darah anda. Tetapi saya juga telah menemui sesuatu yang luar biasa yang akan mengubah sepenuhnya pandangan anda tentang penuaan. Kerana apa yang anda akan pelajari hari ini bukan sekadar senaman. Ia adalah kunci induk. Kunci yang membuka pintu otak anda yang sedang tidur dan memulihkan kecergasan yang masyarakat beritahu anda telah hilang selama-lamanya. Saya telah melihat kes-kes yang luar biasa di klinik saya. Orang berumur 70, 80, malah 90 tahun yang tiba di rumah dalam keadaan keliru, terhuyang-hayang, lupa nama anak-anak mereka sendiri. Orang yang merasakan bahawa kegunaan hidup mereka telah berakhir. Namun begitu, selepas menggunakan kaedah rangsangan ini, mereka telah memulihkan ketangkasan mental mereka, keseimbangan mereka dan yang paling penting, maruah mereka. Tetapi sebelum mendedahkan rahsia perubatan ini yang boleh mengubah kewujudan anda, saya perlu tahu bahawa saya tidak bersendirian dalam pertempuran ini. Saya ingin tahu dari mana anda menulis kepada kami. Tinggalkan negara anda di ruang komen. Saya mahu tahu sejauh mana mesej harapan dan kesihatan mental ini sampai. Dan dengar dengan teliti. Jika ini kali pertama anda terserempak dengan kandungan saya, lakukan satu kebaikan untuk diri sendiri dan masa depan anda. Langgan sekarang juga dan aktifkan loceng. Mengapa? Kerana setiap minggu saya berkongsi rahsia neurologi yang boleh menyelamatkan minda anda daripada kemerosotan dan mengembalikan bertahun-tahun kecergasan otak kepada anda. Jangan biarkan algoritma menyembunyikan maklumat penting ini daripada anda. Tekan butang suka jika anda menghargai kesihatan mental anda. Lakukan sekarang. Sekarang, izinkan saya bertanya satu soalan yang sangat peribadi dan saya mahu anda jujur dengan diri sendiri. Pernahkah anda masuk ke dalam bilik dan tiba-tiba anda lupa sepenuhnya mengapa anda ke sana? Pernahkah berlaku kepada anda bahawa anda mempunyai satu perkataan di hujung lidah, anda tahu apa itu, tetapi anda tidak dapat menyebutnya? Pernahkah anda merasa seolah-olah fikiran anda diselubungi kabus tebal yang tidak membenarkan anda berfikir dengan jelas? Pernahkah anda perasan bahawa anda berjalan lebih perlahan bukan kerana kaki anda sakit, tetapi kerana anda tidak lagi mempercayai keseimbangan anda? Pernahkah anda takut untuk keluar bersendirian di jalanan kerana bimbang tersesat atau terjatuh? Jika anda menjawab ya kepada mana-mana soalan ini, tulis satu di ruang komen. Lakukan sekarang. Jangan malu. Kerana apa yang saya akan ajar anda hari ini direka khusus untuk orang seperti anda. Orang yang merasakan bahawa fikiran mereka tidak lagi sama seperti dahulu dan yang berhak mendapatkan kembali marduah dan keyakinan yang masa dengan kejamnya telah ambil sedikit demi sedikit daripada mereka. Selama berdekat, perubatan tradisional dan saya sakit hati mengatakannya sebagai doktor telah membuat kita percaya satu pembohongan yang mengerikan, satu pembohongan yang membinasakan. Kita diberitahu bahawa kehilangan ingatan tidak dapat dielakkan dengan usia. Kita diberitahu bahawa adalah normal untuk melupakan nama, tarikh dan perbualan. Kita diberitahu bahawa kita mesti pasrah untuk berjalan lebih perlahan, berfikir lebih perlahan dan menerima bahawa otak kita merosot tanpa dapat dipulihkan seperti buah yang busuk. Kita telah dibuat percaya bahawa selepas umur 60 tahun, apa yang boleh kita lakukan hanyalah duduk menunggu kemerosotan terakhir. Tetapi, ini tidak benar sama sekali. Ia adalah satu kepalsuan dan saya akan buktikannya kepada anda dengan kesedaran sebenar dan kes-kes ringkas orang yang telah mengubah kehidupan otak mereka dalam masa beberapa minggu. Izinkan saya ceritakan kisah Don Eduardo. Beri perhatian kerana ia mungkin anda. Eduardo adalah pesakit berusia 78 tahun yang datang ke klinik saya 6 bulan lalu. Dia tiba di kerusi roda, ditolak oleh anak perempuannya kerana dia tidak lagi mampu menjaga dirinya sendiri.
keluarganya tercakit. Eduardo tidak lagi ingat nama cucu-cucunya. Dia tersesat di kawasan perumahannya sendiri, di jalan-jalan yang telah dilaluinya selama 40 tahun. Dia telah kehilangan keseimbangan sepenuhnya semasa berjalan dan mula mengalami episod kekeliruan yang begitu teruk sehingga kadang-kala dia tidak mengenali rumahnya sendiri. Doktor-doktor terdahulu dengan sikap dingin yang kadang-kadang mencirikan sistem itu telah membuat mereka percaya bahawa ia adalah kemerosotan kognitif lanjutan dan tiada apa yang boleh dilakukan, kecuali bersedia untuk yang terburuk. Anak perempuannya menangis tersak-sesak semasa memberitahu saya bahawa lelaki ini, yang kini meringkup di kerusi roda, pernah menjadi heronya. Seorang jurutera pintar yang membina jambatan dan bangunan dan kini dia tidak ingat cara mengikat kasutnya. Eduardo memandang saya dengan mata yang sedih, kosong dan dia memberitahu saya sesuatu yang menusuk ke jiwa saya. Doktor, saya rasa seolah-olah otak saya telah terputus sepenuhnya. Seolah-olah ada tembok tebal antara saya dan fikiran saya. Saya tidak lagi mengenali minda saya sendiri. Benar ke? Inikah sahaja yang tinggal untuk saya sehingga ke akhirnya? Kata-katanya meremukkan hati saya, tetapi juga menyalakan dalam diri saya satu keazaman yang teguh. Saya berkata kepadanya, Eduardo, dengar baik-baik. Berikan saya hanya 60 saat masa anda setiap hari selama sebulan. Itu sahaja. Dan kita akan lihat apa yang otak anda sebenarnya mampu lakukan. Dia ketawa pahit, tanda kepasrahan. Dan dia menjawab, 60 saat akan menyembuhkan apa yang telah hilang selama bertahun-tahun, doktor? Dengan segala hormat, itu kedengaran terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Saya jelaskan apa yang anda perlu faham sekarang. Otak anda bukan alat yang haus sehingga rosak. Otak anda tidak rosak tanpa dapat dipulihkan akibat usia. Apa yang berlaku ialah ia berada dalam mood hibernasi. Berjuta-juta sambungan neuron yang dahulunya berfungsi dengan sempurna telah memasuki keadaan rehat yang mendalam kerana anda tidak merangsangkannya dengan betul selama bertahun-tahun. Bayangkannya begini, ia persis seperti mempunyai sebuah kereta mewah, sebuah Ferrari yang disimpan di garaj selama 20 tahun. Enjinnya masih berkuasa, transmisinya berfungsi, semua sistem utuh. Tetapi jika anda cuba menghidupkannya selepas 20 tahun tidak bergerak, ia tidak akan hidup pada percubaan pertama. Ia memerlukan seseorang untuk membersihkan salur, meletakkan minyak baru, memecutkannya, menggerakkannya dan membuktikan kepadanya bahawa ia masih boleh berlari seperti hari pertama. Otak anda ialah kereta mewah itu. Ia ada di sana menunggu dengan segala potensinya utuh. Tetapi ia memerlukan rangsangan yang betul, kunci yang betul untuk bangun dari lenanya dan bersinar semula dengan kapasiti penuhnya. Dan tahu apa yang berlaku? 3 bulan kemudian, Eduardo kembali masuk melalui pintu itu. Tetapi kali ini, dia masuk berjalan sendiri, tanpa tongkat, tanpa kerusi roda, mengingati dengan sempurna nama semua cucunya, memberitahu saya butiran teknikal kerjanya dari 30 tahun lalu dan dengan kejelasan mental yang mengejutkan seluruh keluarganya. Anak perempuannya menangis, tetapi kali ini kerana kegembiraan tulen. Doktor, kata Eduardo dengan teruja, dengan sinar di matanya yang saya sangka telah hilang. Bukan sahaja saya mendapat kembali ingatan saya mendapat seluruh hidup saya. Semalam, saya membantu cucu saya dengan kerja rumah matematiknya dan saya dapat menyelesaikan masalah yang dia tidak faham. Isteri saya kata dia jatuh cinta semula dengan lelaki yang dia kenali 50 tahun lalu. Senaman ini bukan sahaja mengembalikan fikiran saya, ia mengembalikan jiwa saya. Apa yang telah berlaku? Bagaimana transformasi dramatik sebegitu boleh berlaku? Ia bukan keajaiban ilahi. Ia adalah sains. Eduardo telah menemui kuasa neuroplasticity yang diaktifkan melalui satu senaman yang khusus yang mengaktifkan semula sambungan otak yang pendam. Tetapi sebelum saya tunjukkan dengan tepat apa yang Eduardo lakukan dan saya akan tunjukkan langkah demi langkah, anda perlu faham sesuatu yang asas tentang otak anda sendiri yang diabaikan sepenuhnya oleh banyak rakan lain, bahkan ramai rakan sekerja perubatan. Otak anda bukan alat yang haus sehingga rosak.
otak anda tidak rosak tanpa dapat dipulihkan akibat usia. Apa yang berlaku ialah ia berada dalam mood hibernasi. Berjuta-juta sambungan neuron yang dahulunya berfungsi dengan sempurna telah memasuki keadaan rehat yang mendalam kerana anda tidak merangsangkannya dengan betul selama bertahun-tahun. Bayangkannya begini, ia persis seperti mempunyai sebuah kereta mewah, sebuah Ferrari yang disimpan di garaj selama 20 tahun. Enjinnya masih berkuasa, transmisinya berfungsi, semua sistem utuh. Tetapi jika anda cuba menghidupkannya selepas 20 tahun tidak bergerak, ia tidak akan hidup pada percubaan pertama. Ia memerlukan seseorang untuk membersihkan salur, meletakkan minyak baru, memecutkannya, menggerakkannya dan membuktikan kepadanya bahawa ia masih boleh berlari seperti hari pertama. Otak anda ialah kereta mewah itu. Ia ada di sana menunggu dengan segala potensinya utuh. Tetapi ia memerlukan rangsangan yang betul, kunci yang betul untuk bangun dari lenanya dan bersinar semula dengan kapasiti penuhnya. Dan tahu apa yang berlaku? 3 bulan kemudian, Eduardo kembali masuk melalui pintu itu. Tetapi kali ini, dia masuk berjalan sendiri, tanpa tongkat, tanpa berusi roda, mengingati dengan sempurna nama semua cucunya, memberitahu saya butiran teknikal kerjanya dari 30 tahun lalu dan dengan kejelasan mental yang mengejutkan seluruh keluarganya. Anak perempuannya menangis, tetapi kali ini kerana kegembiraan tulen. Doktor, kata Eduardo dengan teruja, dengan sinar di matanya yang saya sangka telah hilang. Bukan sahaja saya mendapat kembali ingatan saya mendapat seluruh hidup saya. Semalam, saya membantu cucu saya dengan kerja rumah matematiknya dan saya dapat menyelesaikan masalah yang dia tidak faham. Isteri saya kata dia jatuh cinta semula dengan lelaki yang dia kenali 50 tahun lalu. Senaman ini bukan sahaja mengembalikan fikiran saya, ia mengembalikan jiwa saya. 85% orang berumur lebih 60 tahun boleh mengaktifkan semula fungsi otak mereka menggunakan teknik rangsangan neuron khusus. 85%. Adakah anda sedar apa maknanya untuk anda dan ekonomi anda? Ini bermakna kebanyakan orang yang percaya mereka mempunyai kemerosotan otak yang tidak dapat dipulihkan sebenarnya hanya mempunyai otak yang tidak terlatih. Inilah perbezaan antara mempunyai tumbuhan mati dan mempunyai tumbuhan yang hanya memerlukan air. Fikirkan berapa banyak wang yang dihabiskan untuk rawatan, penjaga, rumah penjagaan, sedangkan penyelesaian untuk mengekalkan kebebasan mungkin terletak pada pencegahan dan rangsangan yang betul. Mengekalkan otak anda aktif adalah pelaburan ekonomi terbaik yang boleh anda buat untuk hari tua anda. Jika anda sudah teruja untuk mempelajari senaman revolusioner ini yang sedang mengubah kehidupan di seluruh dunia, tinggalkan 2 tanda seru di ruang komen. Saya mahu melihatnya. Beritahu saya bahawa anda masih di sini bersama saya kerana apa yang akan datang seterusnya akan mengubah cara anda melihat kemungkinan minda anda sendiri selama-lamanya. Senaman yang akan saya ajar ini dipanggil pengaktifan neurologi lanjutan. Ia bukan permainan mudah. Senaman ini bekerja serentak pada 4 kawasan kritikal otak anda. Dengar baik-baik kerana ini adalah asas kepada segala-galanya. Pertama, hippocampus, penjaga ingatan jangka pendek dan panjang anda. Jika anda lupa nama, di sinilah kita mesti bekerja. Kedua, cerebellum, otak kecil, bertanggungjawab untuk keseimbangan dan koordinasi anda. Jika anda rasa tidak stabil semasa berjalan, cerebellum anda perlu bangun. Ketiga, cortex prefrontal, pusat tumpuan dan membuat keputusan. Inilah yang membolehkan anda berfikir dengan jelas dan tidak berasa kabur. Keempat, sistem vestibular, orientasi spesial anda. Tetapi, inilah rahsianya. Helah yang menjadikan senaman ini sangat berkuasa dan berbeza daripada mana-mana silang kata atau permainan memori yang pernah anda cubit sebelum ini. Ia tidak mengerjakan kawasan-kawasan ini secara berasingan. Ia mengaktifkan semuanya pada masa yang sama. Ia mencipta sinergi neurologi. Inilah perbezaan antara memainkan satu nota muzik.
dan memainkan kord yang lengkap dan megah. Satu nota kedengaran baik, tetapi kord mencipta harmoni yang jauh lebih berkuasa daripada jumlah bahagian-bahagiannya. Izinkan saya bercakap ringkas tentang Maria Jose sebelum beralih kepada amalan. Seorang guru bersara berusia 71 tahun. Seorang wanita berbudaya yang telah mendedikasikan 40 tahun untuk mendidik kanak-kanak. Dia datang menangis ke klinik saya berkata, "Doktor, saya tidak boleh lagi membaca buku. Saya lupa apa yang saya baca di halaman sebelumnya. Semalam, saya mencuba memasak resepi kegemaran suami saya, satu yang telah saya buat 1000 kali, dan saya tidak ingat bahan-bahan asasnya. Saya rasa kepintaran saya telah menguap." Maria Jose telah berunding dengan 5 pakar neurologi yang berbeza. Semua memberitahunya perkara yang sama. Itu normal pada usia puan. Pasrah saja. Kata-kata yang sungguh mengerikan. Pasrah saja. Saya tahu ada harapan. Maria Jose menyangka kesnya mustahil sehinggalah dia menemui senaman 1 minit ini. 4 minggu kemudian, hanya 4 minggu, dia menelefon saya dengan euforia. "Doktor, saya telah habiskan 3 buku bulan ini. Semalam, saya mengetuai majlis jiran tetangga selama 2 jam tanpa hilang punca walau sekalipun. Seolah-olah mereka telah menyalakan lampu terang di dalam kepala saya. Adakah anda bersedia untuk menyalakan lampu itu juga? Saya mahu melihat komitmen anda. Tulis di ruang komen, saya bersedia. Kerana kita akan beralih kepada tindakan. Saya tidak mahu penonton pasif, saya mahu protagonis kesihatan mereka sendiri." Dan sekarang, akhirnya, selepas bertahun-tahun penyelidikan, saya akan mengajar anda langkah demi langkah senaman ini yang mungkin jawapan yang anda cari selama ini untuk mendapatkan kembali minda pintar anda. Sediakan kerusi anda. Duduk. Tarik nafas. Mari kita mulakan. Senaman 60 saat untuk mengaktifkan semula otak anda bermula sekarang. Jangan hanya melihatnya, lakukannya bersama saya. Posisi permulaan, duduk dengan selesa di kerusi itu. Belakang anda mesti tegak, seperti tiang yang kukuh, tetapi santai, tanpa tegangan yang tidak perlu. Kaki anda mesti dipijak dengan kukuh di lantai, merasakan bumi dan tangan anda berehat lembut di atas paha anda. Tarik nafas, ambil 3 nafas dalam. Tarik nafas, hembus nafas. Sediakan minda dan tubuh anda untuk transformasi neural ini. Langkah 1, pengaktifan neurologi kaki, tempoh 15 saat. Angkat kedua-dua kaki dari lantai hanya beberapa sentimeter, kekalkannya selari. Sekarang, saya mahu anda gerakkan jari-jari kaki ke atas dan ke bawah secara bergilir-gilir. Bayangkan anda sedang menaik pada mesin taip halimunan dengan kaki anda di udara. Atas, bawah, kiri, kanan. Pergerakan khusus ini bukan gimnastik. Ia membangunkan cerebellum anda, meningkatkan koordinasi neuromotor dan mengaktifkan laluan neuron yang menghubungkan anggota badan anda yang paling jauh dengan otak anda. Semasa anda melakukan ini, kira dalam hati dari 1 hingga 15. Tetapi jangan kira laju. Lakukannya pada rentak yang tetap, perlahan. Kiraan ini mengaktifkan korteks prefrontal anda secara serentak dan menguatkan sambungan antara kawasan otak yang berbeza, mencipta lebuh raya neuron baru. Rasakan bagaimana darah turun ke kaki dan isyarat naik ke kepala anda. Langkah 2, putaran cerebellum secara sedar, tempoh 15 saat. Jangan hentikan kaki, kekalkan pergerakan lembut itu. Sekarang, tambah ini. Pusingkan kepala anda perlahan-lahan ke kanan sambil mengira sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kembali ke tengah. Sekarang ke kiri. 1, 2, 3, 4. Sekarang pandang ke siling, rasakan peregangan. Dan akhirnya turun, membawa dagu anda ke dada. Putaran terkawal ini meningkatkan alir darah ke otak secara dramatik, mengoksigenkan neuron dan mengaktifkan reseptor vestibular yang mengawal keseimbangan dan orientasi spesial anda. Ingat, perlahan. Pergerakan mesti sedar dan disengajakan. Ia bukan tentang kelajuan, ia tentang membangunkan sambungan yang tidur. Jika anda pening, berhenti seketika,
tetapi jangan menyerah. Langkah 3, pengaktifan lidah secara terarah, tempoh 15 saat. Kekalkan pergerakan sebelumnya. Saya tahu ia sukar, tetapi tumpukan perhatian. Sekarang, jelirkan lidah sepenuhnya. Jangan malu, tiada siapa melihat anda, hanya doktor anda. Gerakkannya dalam bulatan yang luas, mula-mula ke kanan selama 5 saat, kemudian ke kiri selama 5 saat lagi. Akhir sekali, tekan lidah anda dengan kuat ke lelangit dan lepaskannya beberapa kali. Saya tahu ia nampak pelik, tetapi pergerakan ini mengaktifkan terus kawasan bahasa otak anda, meningkatkan ingatan verbal dan merangsang pengeluaran air liur yang kaya dengan enzim yang memberi manfaat kepada fungsi otak. Anda sedang menghubungkan pertuturan dengan pergerakan. Langkah 4, integrasi neural sempurna, tempoh 15 saat. Sekarang tibalah sihir neurologi sebenar, penutup hebat. Kekalkan semua pergerakan sebelumnya berfungsi pada masa yang sama. Kaki bergerak mengikut rentak, kepala berpusing perlahan-lahan, lidah aktif dan sedar. Ia sukar, saya tahu. Ia seperti memimpin orkestra neurologi di mana setiap otot menghantar isyarat khusus dan terkoordinasi ke kawasan otak anda yang berbeza secara serentak. Langkah terakhir inilah yang mencipta sinergi neurologi. Inilah yang mengubah senaman fizikal mudah menjadi alat pemulihan otak yang luar biasa dan terbukti secara saintifik. Rehat. Tarik nafas. Adakah anda rasa haba itu? Adakah anda rasa kekeliruan sekecil itu semasa mencuba menyelaraskan semuanya? Kekeliruan itu bagus. Ia bermakna otak anda sedang bekerja. Ia sedang cuba mencipta sambungan baru di mana sebelum ini terdapat kesunyian. Tetapi di sini ada sesuatu yang sangat penting yang perlu anda tahu. Apa yang baru anda lakukan bukanlah pergerakan fizikal rawak. Ia adalah perubatan neurologi semula jadi berdasarkan prinsip saintifik yang kukuh. Setiap kali anda melakukan urutan khusus ini, anda meningkatkan aliran oksigen ke otak sebanyak 40% yang terbukti. Anda merangsang penghasilan neuron baru, apa yang kita panggil neurogenesis dewasa, menguatkan sambungan sinaptik sedia ada dan mengaktifkan pelepasan semula jadi faktor pertumbuhan otak. Dan tahu apa yang terbaik tentang semua ini? Bahawa dengan mengurangkan keradangan otak yang menyebabkan kemerosotan kognitif, anda menjimatkan ribuan dolar di masa hadapan. Fikirkan secara rasional. Berapa kos jururawat di rumah? Berapa kos ubat untuk ingatan yang kadang-kadang mempunyai kesan sampingan yang mengerikan? Berapa kos rumah penjagaan orang tua? Dengan mendedikasikan 60 saat hari ini, anda melabur dalam aset anda yang paling berharga, kebebasan anda. Kesihatan anda adalah kekayaan ekonomi terbesar anda. Jagalah ia. Perbezaan antara orang yang melakukan senaman ini secara konsisten dengan orang yang tidak secara harfiah adalah perbezaan antara otak yang menua dengan merosot dan otak yang tumbuh semula dan menjadi lebih kuat dari masa ke masa. Izinkan saya cerita tentang Carmen Rosario, seorang nenek luar biasa berusia 82 tahun dari Republik Dominikan. Kesnya sangat menyentuh hati saya. Carmen telah kehilangan sepenuhnya keyakinan terhadap minda dan tubuhnya. Dia tidak boleh memasak dan baginya, memasak adalah hidupnya. Dia terlupa sama ada dia telah mematikan dapur dan ini telah menyebabkan 2 kebakaran kecil di dapurnya. Bayangkan ketakutan keluarganya. Dia tidak boleh keluar bersendirian kerana dia menjadi sangat keliru malah di kawasan perumahannya sendiri di mana dia telah tinggal selama 50 tahun. Keluarganya dengan segala kesedihan di dunia sedang mempertimbangkan secara serius sebuah rumah penjagaan kerana ia tidak lagi selamat untuk membiarkannya bersendirian walaupun seketika. Carmen menulis surat yang menyayat hati kepada saya, yang masih saya simpan. Doktor, saya bukan lagi orang yang sama. Fikiran saya sentiasa mengkhianati saya. Semalam, saya cuba menelefon kakak saya dan saya mendial nombor telefon saya sendiri 3 kali berturut-turut tanpa sedar. Saya rasa seperti bebanan kepada keluarga saya dan kegunaan hidup saya telah berakhir. Benarkah ada harapan untuk orang seperti saya? Benarkah anda rasa begitu? Seperti bebanan?
Jika kisah Carmen bergema dengan anda, tinggalkan komen kepada saya sekarang juga. Tulis, saya tidak menyerah. Saya mahu tahu bahawa anda mempunyai kemahuan untuk berperjuangkan minda anda. Selepas 6 minggu melakukan senaman ini dengan taat, setiap pagi bila bangun dan setiap malam sebelum tidur, Carmen bukan saja memulihkan kebebasan sepenuhnya, malah dia mula mengajar kelas masakan Dominican tradisional kepada wanita lain dalam komunitinya. Dia menjadi contoh inspirasi bahawa tidak pernah terlalu lambat untuk memulihkan minda anda. 3 bulan kemudian, dia menulis kepada saya, Doktor, senaman ini mengembalikan bukan sahaja ingatan dan keseimbangan saya, tetapi juga maruah saya, harga diri saya dan kegembiraan saya untuk hidup. Semalam, saya memasak untuk 20 orang dalam satu sambutan keluarga dan saya ingat dengan sempurna semua resepi yang saya fikir telah hilang selama-lamanya. Keluarga saya kata saya telah kembali menjadi nenek yang mereka ingat dari zaman kanak-kanak mereka. Itulah matlamatnya, memulihkan intipati anda. Sekarang, perhatian, kerana walaupun dengan alat yang terbaik, anda boleh gagal jika anda tidak menggunakannya dengan betul. Terdapat kesilapan biasa yang boleh mensabotaj hasil anda dan saya perlukan anda mengelakkannya walau apapun cara. Kesilapan nombor 1. Melakukan pergerakan terlalu cepat kerana keinginan untuk melihat hasil. Berhenti. Ingat, otak anda memerlukan masa untuk memproses setiap isyarat dan mencipta sambungan baru. Kelajuan membunuh keberkesanan neurologi. Lebih baik melakukan senaman dengan lebih perlahan, tetapi dengan kesedaran penuh. Jika anda melakukannya dengan cepat, ia hanya gimnastik. Jika anda melakukannya perlahan dan sedar, ia adalah neuroscience.
Ia hanya menunggu dengan sabar. Seperti kawan lama yang setia untuk seseorang mengejutkannya dengan kasih sayang dan dedikasi. Dan seseorang itu yang boleh mengubah nasib otak anda ialah anda. Jika maklumat ini telah menyentuh hati anda secara mendalam, jika anda telah merasakan percikan harapan itu dan telah membuat keputusan berani untuk memberi otak anda peluang sebenar, sila tinggalkan 3 hati di ruang komen. Dengan cara itu, saya akan tahu bahawa anda telah membuat keputusan terpenting untuk masa depan mental anda dan saya akan dapat menemani anda dalam perjalanan transformasi ini. Ingat, ini seolah-olah ia perkara paling penting yang akan anda dengar dalam hidup anda. Setiap hari yang anda habiskan tanpa merangsang otak anda dengan betul adalah 1 hari kurang kejelasan mental, 1 hari kurang ingatan tajam dan 1 hari kurang keyakinan peribadi terhadap masa depan anda. Tetapi setiap hari yang anda dedikasikan secara sedar 60 saat suci ini adalah pelaburan berkuasa dalam bertahun-tahun kelusidan, ingatan kristal dan vitality mental yang luar biasa. Jangan biarkan usia menentukan bagi pihak anda apakah nasib mental anda. Anda mempunyai kuasa. Anda mempunyai alat yang terbukti secara saintifik. Pilihan sepenuhnya di tangan anda. Adakah anda akan menua dengan maruah otak, kebebasan mental dan kejelasan pemikiran atau anda lebih suka pasrah secara pasif kepada kemerosotan yang masyarakat beritahu anda tidak dapat dielakkan? Jika video ini berguna, jika ia telah menginspirasikan anda atau memberi anda harapan apabila anda fikir tiada lagi harapan, sila berikan suka dan kongsikannya dengan orang tersayang anda. Fikirkan tentang kawan itu, tentang saudara itu, tentang pasangan itu yang perlu mendengar ini. Maklumat ini mungkin betul-betul apa yang seseorang yang anda sayangi perlukan untuk mengubah sepenuhnya hidup mereka dan mendapatkan kembali maruah mental yang mereka layak. Langgan dan aktifkan notifikasi kerana misi saya tidak berakhir di sini. Setiap minggu, saya mempunyai lebih banyak rahsia neurologi revolusioner untuk dikongsikan dengan anda. Dan ingat sentiasa, otak luar biasa anda ada di sana, menunggu keputusan anda dengan sabar. Jangan biarkan ia menunggu lebih lama daripada yang perlu. Dengan segala kasih sayang, rasa hormat yang mendalam dan komitmen teguh saya terhadap kesejahteraan mental anda, jumpa lagi dalam video seterusnya. Tetapi ini tidak berakhir di sini. Saya mahu anda memberi perhatian maksimum mungkin dalam bahagian terakhir ini kerana apa yang akan saya beritahu anda sekarang akan menentukan kualiti hidup anda untuk 10 atau 20 tahun akan datang. Anda telah mempelajari bagaimana, anda telah melihat tekniknya, anda telah mendengar testimoni Eduardo, Maria Jose, Carmen, tetapi pengetahuan sahaja tidak menyembuh, tindakanlah yang mengubah. Kita hidup dalam masyarakat yang mendesak kita untuk percaya bahawa usia tua sinonim dengan duduk di kerusi menunggu pengakhiran. Kita dihujani dengan iklan lampin dewasa, tongkat, kerusi lift tangga, seolah-olah itu satu-satunya nasib yang mungkin untuk kita. Saya enggan menerima itu untuk anda dan anda juga harus menolaknya. Fikirkan secara rasional dari sudut pandangan praktikal dan ekonomi. Tahukah anda apakah ketakutan terbesar kebanyakan pesakit saya? Bukan kematian, ia adalah menjadi beban. Ia adalah ketakutan terpaksa bergantung kepada anak-anak mereka untuk ketandas atau cucu-cucu mereka memandang mereka dengan belas kasihan dan bukannya kekaguman. Ia adalah ketakutan bahawa simpanan seumur hidup mereka akan lenyap bayar penjaga atau rumah penjagaan kerana minda mereka tidak lagi membenarkan mereka hidup sendirian. Dengan melakukan senaman 60 saat ini, anda bukan sahaja menggerakkan kaki atau lidah, anda sedang melindungi kebebasan anda. Anda sedang melindungi harta anda dan yang paling penting, anda sedang melindungi ketenangan fikiran keluarga anda. Kerana hadiah terbaik yang boleh anda berikan kepada anak-anak anda bukanlah warisan wang. Ia adalah bapa atau ibu yang sihat, waras dan berdikari. Itulah maruah sebenar. Sekarang, saya bertanya secara terus sambil menatap mata anda. Adakah anda akan membiarkan video ini hilang dalam sejarah telefon anda sebagai satu lagi perkara pelik? Atau adakah anda akan menjadikan 60 saat ini ritual suci anda? Otak anda adalah mesin yang menakjubkan, jauh lebih berkuasa daripada apa yang boleh diimpikan oleh mana-mana komputer moden. Ia tidak direka untuk dimatikan pada usia 60 atau 70 atau 80.
Ia direka untuk belajar dan menyesuaikan diri sehingga nafas terakhir. Tetapi ia memerlukan anda untuk mengambil alih. Jika anda telah sampai ke tahap ini dalam video, saya tahu anda berbeza. Saya tahu anda adalah sebahagian daripada kumpulan terpilih yang tidak mudah berpuas hati. Oleh itu, saya ingin meminta satu pertolongan terakhir. Bukan untuk saya, tetapi untuk orang lain. Kongsikan video ini. Fikirkan tentang kawan yang mengadu tentang ingatannya, tentang saudara yang sedih kerana berasa lambat, tentang jiran yang tidak lagi keluar rumah. Hantarkan pautan ini kepada mereka sekarang juga. Anda mungkin menjadi malaikat yang mengembalikan harapan kepada mereka apabila mereka menyangka semuanya telah hilang. Kesihatan otak adalah hak, bukan keistimewaan. Dan misi kita adalah untuk berkongsinya. Dan jika anda benar-benar komited, jika anda akan bermula hari ini juga, saya mahu membaca komen anda dengan satu frasa yang berkuasa. Tulis, minda saya adalah kekuatan saya. Mari penuhkan bahagian komen dengan pengisytiharan kuasa itu. Saya mahu apabila seseorang masuk ke video ini, mereka melihat sepasukan warga emas yang kuat, waras dan bertekad untuk tidak menyerah kalah. Ingat, tidak kira sama ada anda berumur 60, 80 atau 90 tahun. Selagi anda bernafas, ada neuroplasticity. Selagi ada kemahuan, ada jalan. Otak anda sedang menunggu keputusan anda dengan sabar. Jangan biarkan ia menunggu walau seminit lagi. Langgan, aktifkan loceng supaya tidak terlepas sesi latihan neuro seterusnya dan tekan butang itu untuk mengalahkan algoritma dan sampai kepada berjuta datuk dan nenek yang perlu mendengar ini. Terima kasih kerana membenarkan saya menjadi panduan anda dalam perjalanan ini. Terima kasih kerana mempercayai sains dan diri anda sendiri. Dengan segala kasih sayang, rasa hormat yang dalam dan komitmen teguh saya terhadap kesejahteraan mental anda. Dan ingat, saat terbaik anda bukan semalam. Saat terbaik anda bermula sekarang. Jumpa lagi dalam video seterusnya.